sekarang aku ada dekat kedai Speedster dari PJ Damansara. Macam kau tengok kedai ni, tengok, banyak dia punya helmet, especially helmet shark lah. Setelah aku beberapa kali kena racun, and ni dia. Aku dah angkat sebiji helmet baru. Aku dah lama juga plan untuk aku beli. So hari ni adalah harinya. Jom kita unbox, kita tengok apa ada dalam ni. Aaron GP ni especially aku pilih sebab punya design lah. Tengok dia datang box dengan bag helmet. Tengok besar gila bag dia, tengok. Dah macam bag nak pergi gym. Saya kau boleh letak name tag, nama apa semua kat sini. Design ni kita pilih. Dalam bag ni dia bagi sebiji. Ni punya visor. Ni black kan? Smoke. Oh dia tukar? Oh okey lah. So bagus kedai ni dia terus settle. Kita bawa helmet baru. Tengok guys. Tengok berkilat. Like a diamond. Aku tak sabar ni aku nak sarung ni. Nampak cantik. Nampak lah dengan colour match dengan aku punya motor lah. Yang aku suka pasal helmet shark ni sebab dia dah fully carbon lah. So sebenarnya pada design yang carbon macam tu. So yang ni pun sebenarnya dia punya shell lah carbon. Suka dengan dia punya finishing. Tengok finishing kat sini. Dia macam ada glossy kat sini. Tepi ni titanium, kiri kanan. Dan korang boleh tukar colour. Korang boleh tukar colour biru, merah. Ada colour gold, purple. Purple. Korang boleh customize lah korang punya helmet shark ni. Itu yang best pasal helmet shark ni. Dan satu lagi, ini pun titanium. Colour merah macam ni kan. Damn nice. Belakang dia 25. So kalau korang tahu umur aku 25 lah. Sebab tu aku tak 25. Dari segi dia punya design memang nampak aerodynamic. Tengok. Aku suka dengan cutting macam ni. Tengok. Clean. Nampak. Bila tolak ni smooth. Handsome guys. Memang handsome. Jom kita try sarung. Memang dia punya feel pun solid. Real titanium. Bunyi pun tak. Paling penting sekali ringan lah. Aku memang cari helmet yang ringan setelah sekian lama. Memang fit just nice lah. Memang selesa. Dia punya cutting memang kena dengan aku punya kepala macam ni. Nampak dia punya design yang lebih sporty, lebih handsome, lebih kemas lah. Bila aku tak visor tak? Smooth, lembut dia. Dia punya feel lah bila aku pakai dalam kepala ni memang beza lah. Selain itu juga aku ada tambah intercom kat sini. Intercom aku pasang intercom yang terbaru daripada Reso Pro. So harapnya performance lagi better lah daripada intercom sebelum ni. Tak sabar, aku nak enjoy ride aku dengan helmet baru ni. Kalau kau minat, datang kat Speedster PJ Taman C. Kedai ni diorang buka setiap hari kecuali hari Isnin pukul 12 sampai pukul 10 malam. Purchase any item kat kedai ni lebih pada RM500, korang peluang untuk cabutan ketua sebenarnya sandwich. Okay. Right. Wah, pro grip. Dapat pro grip guys. Pro grip merah ni aku dah pakai dekat motor aku sekarang. So aku nak tukar online pula. Next aku spend lagi sebiji helmet kat sini lebih pada RM500. Yang aku dapat exhaust AC Project.